kita ini, dan itulah yang menjadi harapan kita sebenarnya. Baik, saya bersama dengan Akmal Rizal, dan barangkali Akmal, kalau kita lihat line up yang diturunkan oleh pasukan Kelantan, sesuatu yang menarik Akmal, di saat-saat terakhir walaupun Badri Razi ataupun Pia pada mulanya diletakkan, tetapi kemudiannya dikeluarkan dan dimasukkan semula pemain back mereka yang cukup berpengalaman, iaitu Nur Hafiz Zamani Misbah. Komen anda? Ya, saya rasa perlawanan antara pasukan Kelantan dan Felda cukup menarik ya, Syawi. Dan kita lihat untuk pasukan Kelantan pula, mereka terpaksa turun tanpa dua tonggak pertahanan mereka, iaitu Muslim Ahmad dan Jonathan McCain. Apapun tugas yang cukup berat buat Nur Hafiz Zamani dan juga Syahrul untuk mengekang asakan, dan kita tahu kekuatan pasukan Felda terletak di bahagian serangan mereka. Okey, ini line up bagi pasukan Felda United. Mereka hanya kehilangan Lutfullah Turaev, itu pemain yang berasal dari Uzbekistan yang menjaringkan 7 gol setakat ini. Tetapi mungkin kemasukan Syukur Jusoh barangkali akan mengubati sedikit ketimpangan kehilangan Turaev itu. Komen anda? Ya, saya rasa Lutfullah seorang pemain yang baik, tapi saya rasa sekarang tugas untuk mengatur serangan mereka terletak kepada Zahrahan, seorang pemain midfield yang cukup baik. Dan untuk pasukan Kelantan, mereka perlu berhati-hati dengan permainan 1-2 antara Zahrahan dan Fokido, kerana kedua-dua pemain ini ketika bermulanya permainan separuh masa yang pertama ini. Dan seperti apa yang disebut oleh Akmal Rizal sendiri, walaupun mungkin pasukan Kelantan menghadapi sedikit masalah di barisan pertahanan kerana ketiadaan Jonathan McCain dan juga Muslim Ahmad, dan di bahagian tengah mereka juga kehilangan seorang midfielder yang saya anggap cukup kreatif, iaitu Wan Syarul Nizam. Tetapi Wan Zek Haikal barangkali boleh meledakkan ataupun melakukan sesuatu yang lebih kreatif di bahagian tengah untuk menggerakkan serangan bagi pasukan Kelantan. Ya, pastinya Indra Putra, Wan Zek Haikal, dua pemain sayap pada malam ini diperlukan untuk membuat hantaran-hantaran dan juga merancang perancangan bagaimana untuk mereka menembusi kekebalan benteng pasukan Felda. Gerakan awal yang cuba diatur, Fokido dicari, dan satu lagi gerakan yang agak berbahaya sekarang ini. Satu peluang awal yang diperoleh oleh pasukan Felda United, tetapi sayang sekali sepakan yang dilakukan saya kira oleh Christie ataupun pemain ini gagal untuk mencari sasaran yang dikendaki. Jadi satu peluang yang cukup baik di minit-minit awal ini. Itulah kelalaian sedikit kerana mereka pasukan Felda United. Satu lagi hantarannya agak baik, tetapi kali ini Apek sudah pun bersiap sedia. Satu percubaan jarak jauh yang cukup menarik sebenarnya yang dilakukan pemain yang kita lihat di gambar, iaitu Zahrahan Kerangga, pemain yang perlu diberi perhatian. Terhasil daripada sepakan penjuru yang dilakukan sebentar tadi oleh Syahid Zaidun, dan kita lihat bagaimana berjaya ditolak keluar, tetapi percubaan Zahrahan begitu menarik sekali. Ya, sepakan yang cukup menarik dan kita lihat ini adalah yang pengadil dapat mengesan dan memberikan sepakan percuma untuk pasukan Felda. Pantas dilakukan oleh Farizal Harun. Tandukan ke belakang, Fokido, gol. Itu dia minit yang ke-7. Fokido berjaya memecah kebuntuan dengan jaringan hasil daripada kesilapan pemain Kelantan sendiri. Kita ingin lihat ulang tayang bagaimana ianya berlaku. Jadi ini merupakan jaringan yang mungkin kelihatan cukup mudah, tetapi itulah bahayanya pemain ini. Itu dia tandukan ke belakang yang dilakukan, dan Fokido yang ada ruang berjaya melakukan satu lob yang cukup menarik untuk menewaskan Apek di pintu gol pasukan Kelantan. Ya, apabila Mogaro Gomis miss dia melalui tandukan beliau ke belakang, tapi nampaknya pertahanan pasukan Kelantan agak leka tidak mengawal Fokido, dan Fokido seorang penyerang yang cukup mampu untuk menjadikan gol dalam kotak penalti, dan beliau mengambil peluang itu dengan cukup sempurna dan menghasilkan gol pertama buat pasukan Felda. Dan itu juga merupakan jaringan gol yang ke-14 bagi Fokido dalam Liga Super setakat ini. Dan dia berada Haikal, satu hantaran ke depan pintu gol, tetapi mudah dikeluarkan. Tetapi mereka masih lagi menguasai permainan, dan akhirnya terlepas satu lagi gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Kelantan. Sana ialah Faris Shah.
tetapi hantarannya agak sia-sia dilakukan oleh Faris Shah sebentar tadi. Satu hantaran jauh ke depan pintu gol. Satu kedudukan yang agak bahaya sebenarnya daripada pemain yang kita lihat di gambar, tetapi sayang sekali mungkin sepakan yang dilakukan oleh Gomez itu terlalu kuat dan walaupun agak sukar dibaca tadi oleh Farizal Harun. Ya, hantaran yang baik ya ke belakang, tapi satu tidak lorongan kepada Brandon Gunn sekarang ini. Masih lagi Brandon dapat menewaskan pemain pertahanan. Dua pemain dapat ditewaskan. Brandon, sayang sekali. Ilioski walaupun berada pada situasi yang cukup terbuka, tetapi sayang sekali dia gagal untuk melakukan sentuhan. Membantu kita lihat bagaimana Zahrahan Kranga juga agak jauh daripada bola yang dihantar oleh Christy Jeselen. Ini satu lagi peluang yang baik. Apakah Wanzek Haikal dapat melakukan cross dan Clarence melakukan peluang yang agak terbuka, tetapi sayang sekali satu lagi peluang yang cukup menarik dan masih lagi gagal melakukan. Dan juga Brandon Gunn dipintas dengan kemas oleh pemain-pemain pasukan Felda United. Ya, nampaknya pasukan Kelantan berjaya mengawal bahagian tengah dengan cukup baik ya. Mereka mengatur hantaran demi hantaran yang cukup berkesan, tetapi masih gagal untuk menembusi benteng pertahanan pasukan Felda. Sekarang ini satu hantaran ataupun idea yang cukup menarik daripada Fokido dan kawalan yang kemas sekarang ini. Ada peluang sekarang ini Christy Jeselen, tetapi sayang sekali berjaya diselamatkan dengan begitu sempurna oleh Khairul Fahmi Cemat. Ya, itu satu gerakan yang baik pada Christy Jeselen, dan kita lihat Nur Hafiz Zamani agak lambat mengejar ya. Dan nampaknya beliau mudah ditewaskan oleh Christy, tapi kelihatan Khairul Fahmi lebih bersedia untuk menepis percubaan yang dilakukan oleh Christy Jeselen. Jadi itulah pengalaman yang ada kepada APEC. Kita lihat dalam bantu yang cukup menarik. Brandon bersama-sama dengan Wanzek Haikal mencari ruang sekarang ini. Wanzek, satu cross ataupun cutback yang dilakukan oleh Wanzek, tetapi akhirnya agak lambat dan berjaya ditolak keluar oleh Adib untuk memberikan sepakan penjuru. Kita lihat ulang tayang. Ini dia satu gerakan yang menarik. Wanzek Haikal, saya kira terlalu lama sebenarnya dia percaya, tetapi akhirnya cuba melakukan cutback ataupun cross, tetapi tidak menjadi. Tetapi gerakan beliau bersama Brandon Gunn itu mencemaskan pintu gol pasukan Felda United. Sepakan penjuru yang telah pun dilakukan, tetapi cukup mudah ditanduk keluar. Tetapi kedudukan masih lagi bahaya. Percubaan satu volley. Ini satu lagi situasi yang pastinya perlu diberi perhatian serius oleh pasukan Kelantan, kerana permainan dalam separuh masa pertama ini sudah pun ditamatkan dan satu kedudukan yang melegakan bagi pasukan Felda United kerana mereka mendahului 1-0 hasil daripada jaringan gol yang dilakukan oleh penjaring gol mereka, iaitu Francis Fokido, minit yang ke-7 separuh masa yang pertama. Jadi kedudukan yang sedikit melegakan saya kira bagi Felda United yang beraksi di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru ini. Kelantan 0, Felda United 1. Berjaya mengekang setiap pergerakan Fokido, dan sekarang ini mungkin pertukaran Popov memasukkan Muhammad Nur Syahrul yang akan berada di sebelah kanan, dan Muhammad Faris Shah akan berada bergandingan dengan Muhammad Hafiz Zamani di bahagian pertahanan tengah. Jadi apapun kita mengharapkan pasukan Kelantan ini akan bangkit dalam separuh masa yang kedua ini, kerana mereka ada semangat seperti itu sebenarnya. Dan apa yang dilakukan dalam separuh masa yang pertama tadi, gerakan-gerakan yang diatur juga sebenarnya begitu menarik. Cuma mungkin the finishing touch itulah yang belum lagi dapat dihasilkan oleh pemain-pemain barisan depan mereka, terutamanya Ilioski. Satu lagi hantaran, tandukan yang cuba dilakukan, tetapi sayang sekali Brandon Gunn dalam kedudukan ini jauh mencari Muhammad Qayyum, tetapi kita lihat bagaimana beliau sendiri sudah pun dikawal dengan begitu ketat tadi oleh pemain pertahanan pasukan Felda United, iaitu Idris Ahmad. Terpaksa menolak ke belakang sekarang ini kepada Nur Hafiz, dan beliau dibantu di sana pemain Morgaro Gomez.
Ada kekasaran yang dilakukan, tetapi advantage, satu kedudukan yang terbuka. Sayang sekali. Ilioski sudah ataupun maafkan saya, Indra Putra Mahyudin hanya berhadapan dengan Farizal Harun, tetapi dia gagal untuk menewaskan Farizal. Kita lihat ulang tayang bagaimana situasi ini berlaku. Permainan diteruskan dan kita lihat Indra Putra berjaya melepaskan diri, tetapi sayang sekali dia gagal untuk menewaskan Farizal Harun. Satu peluang yang cukup baik buat Indra Putra, tapi sentuhannya dan corak permainannya juga sedikit berubah dalam separuh masa yang kedua ini. Ranggoni sebentar tadi, counter attack sekarang ini. Apakah Wanzek Haikal boleh melakukan sesuatu? Tetapi sekali lagi ada asakan dari belakang yang dilakukan oleh Kristi Jayasilan. Dari pemain-pemain nampaknya perlu mengawal perasaan mereka sekarang ini. Pertembungan di antara Kristi Jayasilan dan juga Wanzek Haikal. Permainan terhenti seketika. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan. Dan layangan kad kuning. Apakah Wanzek Haikal menerima layangan kad kuning dan juga kepada Kristi Jayasilan. Jadi dua kad kuning kepada dua pemain dilayangkan. Kita lihat di sinilah insiden itu berlaku. Ada tarik menarik, ada halangan yang dilakukan dan pertembungan kedua-dua pemain ini. Akhirnya mereka sedikit emosional dan permainan terhenti. Tetapi akhirnya mereka dilayangkan dengan kad kuning oleh pengadil. Ya, mereka perlu mengawal perasaan mereka. Kerana ini boleh merugikan pasukan jika salah seorang dikenakan kad kuning kedua. Itu Muhammad Hadin Azman. Brandon. Tepat hantaran yang dilakukan terhadap Muhammad Kayun. Dapat melakukan satu kad. Satu lagi peluang yang terbuka. Kali ini saya kira siapa lagi kalau bukan pemain ini, iaitu Wanda Lewis Junior yang mempunyai peluang yang cukup baik sebenarnya, tetapi rembatan kaki kiri yang melia daripada beliau tinggi melepasi pintu gol. Satu cross ataupun satu cutback yang cukup tepat pandangan anda. Ya, satu gerak. Kelantan adalah merupakan penyokong-penyokong yang cukup setia memberi sokongan kepada pasukan mereka. Mungkin kerana sedikit kecewa dengan prestasi pasukan yang tidak konsisten ketika ini. Ya. Ataupun mereka menunggu satu lagi perlawanan bagi pasukan Kelantan selepas ini. Mungkin bertemu dengan pasukan Selangor. Ya, satu pertemuan yang cukup menarik. Satu lagi kedudukan. Gol! Akhirnya itulah yang dicari dan itulah akhirnya dihasilkan oleh Wanda Lewis Junior. Satu ledakan yang cukup menarik. Satu sepakan yang sekaligus menewaskan Farizal Harun dalam situasi yang barangkali tidak dicangkakan. Menit yang ke-76. Kita lihat bagaimana pemain yang berasal dari Brazil ini, Wanda Lewis Junior, mencarikan gol penyamaan. Itu dia, kita lihat dia mengawal dan kemudian ledakan kaki kiri yang cukup kencang menewaskan Farizal Harun. Satu jaringan yang cukup menarik, cukup hebat, satu teknik sepakan yang cukup tepat ke arah target yang beliau inginkan. Sememangnya itu pasti sukar untuk ditepis atau ditangkap oleh mana-mana penjaga gol, dan itulah yang menghasilkan gol penyamaan buat pasukan Kelantan. Satu pujian buat Wanda Lewis yang melepaskan peluang sebentar tadi dan kini beliau membayar dari balik dengan gol penyamaan buat pasukan Kelantan. Jadi begitulah aksi kegembiraan yang dipamerkan oleh Wanda Lewis Junior. Dapat menyamakan kedudukan dan sekarang ini pasukan Kelantan boleh berkira-kira pula untuk memungut 3 mata dalam perlawanan ini. Mereka beraksi di gelanggang sendiri legang. Apapun kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada sepakan percuma yang akan dilakukan oleh Zahrahan Kerangga bagi pasukan Felda United dalam usaha untuk mencari atau menambah jaringan gol mereka. Satu tandukan, saya kira free header sebenarnya daripada Kristi Jayasilan, tetapi mungkin lemah dan kemas. Dan ini peluang sekarang ini hantaran ke depan pintu gol, tetapi sekali lagi mereka masih lagi berpeluang untuk mencemaskan pintu gol pasukan
Felda, tetapi tolakan peluang yang terbuka. Sayang sekali tolakan yang cukup lemah daripada Ilioski dan akhirnya terlepas peluang keemasan yang dan sekarang ini satu lagi ruang yang terbuka. Cuba dilakukan sesuatu sekarang ini pada pasukan Kelantan. Mereka mencari ruang yang menarik. Apakah Brandon Gunn boleh melakukan sesuatu? Ada space sekarang ini. Percubaan yang dilakukan bola minta, tetapi sudah pun Ilioski sudah pun berada pada posisi offside dan ianya sudah pun dapat dilihat dengan jelas oleh penolong pengadil di ujung sana, iaitu saudara Ahmad Faizal Mamat. Ya, satu gerakan yang baik ya. Mereka datang dari celah dan Khairul Izzuan berjaya untuk buat turning dan buat rimbatan. Tapi Farizal Harun bertindak dengan cukup tangkas, menepis dan bertindak untuk cepat keluar menangkap bola tersebut. Tidak terus melakukan sepakan ataupun hantaran ke depan pintu gol, tapi cuba melakukan hantaran-hantaran pendek. Masih lagi rasakan, tetapi kita lihat satu percubaan yang agak melia tadi yang dilakukan oleh saya kira Khairul Izzuan, pemain yang kita lihat di gambar sekarang ini. Inilah yang dikatakan untuk pasukan Kelantan bermain dengan baik, memberi banyak peluang untuk menjadikan gol, tapi lihatlah sepak clearance yang dilakukan sebentar tadi oleh pemain back mereka, iaitu Gomez yang bekerja keras malam ini di barisan pertahanan, dan sekali lagi memang jelas berada pada posisi offside. Dari nampaknya peluang demi peluang yang diperoleh oleh Ilioski, tetapi masih lagi gagal sebenarnya. Dan kita lihat itu memang jelas keputusan yang tepat dilakukan oleh pengadil. 3 minit masa tambahan. Kali ini pun sekali lagi dia berada pada posisi offside. Ya, nampaknya penjaga garisan memainkan peranan yang cukup besar ya. Betul. Keputusan-keputusan penting perlu beliau lakukan di minit-minit terakhir ini. Dan kita lihat kekecewaan Popov Popov yang cukup bersemangat nampaknya pada malam ini. Bagaimana Pokido? Dia juga berada pada posisi offside. Sepakan penjuru yang sudah pun dilakukan. Bahaya kedudukan ini. Sayang sekali, satu kedudukan yang cukup mencemaskan, tapi ada peluang sekarang ini bagi pasukan Kelantan, tetapi hantaran jauh yang dilakukan mudah saja dikawal oleh Zahran. Dan satu lagi gerakan yang cuba diatur oleh pasukan Felda United, tetapi hantaran yang tidak tepat. Apa yang boleh dilakukan oleh pasukan Kelantan? Sayang sekali, masa sudah pun suntuk dan tiupan whistle penamat dibunyikan oleh pengadil Saiful Muhammad Rozali. Walaupun Popov tidak berpuas hati, tetapi harus diingat bahawa mereka bermain dalam masa tambahan, dan akhirnya permainan ini berkesudahan dengan satu keputusan yang mungkin saya kira menggembirakan juga penyokong-penyokong pasukan Kelantan terutamanya, kerana mereka dapat menyamakan kedudukan melalui pemain import mereka dari Brazil, iaitu Wander Luiz Jr. minit yang ke-74. Setelah ketinggalan dengan 0-1 hasil daripada jaringan gol yang dilakukan oleh Francis Fokido minit yang ke-7 separuh masa yang pertama. Jadi keseluruhannya, Akmal, bagaimana anda melihat permainan ini? Ya, saya lihat untuk perlawanan pada malam ini jelas pasukan Kelantan memamerkan aksi yang cukup menarik. Mereka melakukan hantaran-hantaran yang cukup baik dan mempunyai banyak peluang-peluang keemasan, tapi mereka gagal untuk menyudahkan dengan cukup sempurna. Tapi bernasib baik skuad Irfan Bakti memungut satu mata, dan mereka mengharapkan pasukan JDT juga tidak mengutip 3 mata di Pulau Pinang. Apapun pujian diberikan buat pemain-pemain Kelantan dapat mengekang kemenangan daripada pasukan Felda pada malam ini. Jadi keputusan muktamad di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru ini. Kelantan 1, Felda United 1.